Ya, Meru. Saya minta sangat kerjasama daripada Exco berkenaan sebab baru-baru ni Tuan Yang Berhormat Exco turun ke tempat saya tanpa memberitahu saya dan keluar pula dalam akhbar India yang bagi satu tuduhan yang tak betul bahawa kuil saya pula yang suruh untukkan kuil dan sebagainya. Fakta-fakta yang bagi pun tak betul. Dan yang saya cukup sedih, saya tak diberitahu. Kemudian gambar-gambar saya bawa hari ini, kalau nak tengok boleh tengok. Gambar-gambar itu adalah, minta maaf nak kata, gambar-gambar orang ini yang bukan duduk situ dan sorry to say adalah something belaka. Jadi in future, yang tuan mana-mana adun, bagi tahulah kami. Ini turun begitu, saya tak apa sedap lah. Wallahualam. Sila jawab. Kalau yang berhormat nak gunakan medan ini untuk berbahas, saya tak ada masalah. Ya, perlu diingatkan, perkara itu telah dihangatkan di media masa. Ya, disebabkan oleh tanpa berbincangan daripada Jawatankuasa Rumah Ibadat telah keluarkan notis. Ya, notis telah diserahkan, media masa pula telah memberi laporan yang begitu luas. Saya terpaksa menurun masa lunch hour saya. Ya, kena fahamkan itu. Kalau setiap satu kali saya kena beritahu kepada semua adun, ya saya tak dapat adjust sambil masa dengan izin. Ya? Saya boleh adjust masa saya anytime. Tu kalau saya boleh adjust. Okey, Meru tak apa. Meru cukup. Itu jangan marah saya kalau saya pergi tempat you pula nanti saya buat hal. Kalau begitu, kalau itu sebab masa saya menurun, that's my lunch hour time dengan izin. Saya telah beritahu tadi pun itu adalah isu yang amat dalam media masa utama, setiap paper telah paparkan. So saya terpaksa turun untuk melihat apa keadaan tersebut. Ya, kalau Meru nak ada apa-apa, patut berbincang dengan saya pun. Ya, bukan dengan isu surat. Okey, kalau saya tak pernah dipanggil pun. Begini kalau nak gunakan medan ini sebagai perbahasan, tak betul. Kita boleh teruskan sebab ramai yang melihat. Kita nak tahu pendirian Meru nanti tentang kuil yang berusia 100 tahun itu. Correction is not 100 years. Okay, I have the evidence. Okey, Meru, Kota Alam Shah tak perlu jawab yang itu, ambil perhatian saja, sambung terus penggulungan.